Ni ambil air tadi. Kita test dulu air ni. Air yang kita ambil tadi. Ni tester pH air. Semua pakai ni, jawatan air semua pakai ni. Semua test air. Kita tengok. Kita bubuh 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pH air. Kita tengok. Tak payah kacau gitu lah. Tengok. Balik. Yang 7 ke orange ni berasid. 7 ke atas hingga 14 tu alkali lah. Kita tengok. Okay. Hijau ini kalau tengok hijau muda ini pH 6, 6.0. 6.0 masih berasid lagi. Masih berasid. Ini kira kelas yang bagus dah ni. Kalau tidak 5. Kalau yang kat dalam tu ada 2 lagi penapis air. 5. Asid tak 5. Orange. Dia jadi orange. Orange. Ni kira kelas bagus ni. Tapi 6 masih lagi berasid. Rupanya kita duk minum air tapis selama ini masih berasid. Sebab tu kita jadi penyakit juga. Sebab badan yang berasid akan mengundang penyakit kanser. Kanser sangat suka kepada badan yang berasid. Tak percaya, you check statement Dr. Nordin Darus. Terek dia cakap, badan yang berasid mengundang penyakit kanser. Penyakit kanser sangat suka kepada badan yang berasid. Jadi, badan berasid. Seluruh pemakanan kita berasid. Nak dapat alkali dari mana? Nak neutral. Daripada sayur. Sayur yang bagaimana? Sayur yang tidak dimasak. Sayur yang fresh. Macam abang saya, umur 60 lebih, dia sihat pada saya 50. Dia dah dekat 70, dia sihat pada saya. Dia jenis makan sayur mentah. Bendi pun makan mentah. Buah pria dia makan mentah juga. Nampak tak? Sebab tu dia neutral badan dia. Sebab tu dia sihat. Okey, kita tengok. Jadi dengan air yang bersifat asid itu, bagaimana kita nak tukar dia kepada alkali? Kita guna mesin ini. Kita guna mesin yang kita ada ini. Ini buatan Korea. Tiada wayar elektrik. Boleh bawa ke mana-mana. Kita hanya perlu cas dengan USB. Dengan elektrik USB kita cas sekali aja. Dia boleh tahan sehingga sebulan. Kenapa lamanya? Sebab dengan air 1 liter ini, kita hanya pusing dalam masa 30 saat saja. Bila habis 30 saat dia pusing, mesin automatic off. Jadi save elektrik. Jimat dekat sini. Okey, kita tengok. Masuk ke dalam air yang sama tu, kita tingkatkan dia kepada tahap alkali. Alkali. Okey. Kita bubuh di ruangan tengah. Okey. Bila kita on mesin, dia akan pusing melalui filter ini, dia akan duduk di luar ni pula. Dan filter sangat mudah untuk ditukar. Tak perlu panggil siapa-siapa. Tak perlu panggil siapa-siapa nak tukar. Perlu tukar ini saja. Dan mesin ini boleh pusing air ni sehingga 800 liter. 800 liter. Kalau akak guna setiap hari 1 liter, maksudnya akak boleh guna satu filter ni 2 tahun setengah. Nampak tak? Berbalut tak? Berbalut ni. Okey, kita on. Kita on, dia just jalan biru. Macam dia pusing, tengok air dah keluar naik. Dia akan dia. Kita mengalkalikan dia, bawa ke mana-mana. Dan kita boleh tapis banyak-banyak. Kita tak satu saya dalam bilik ni ada kat rumah. Isteri nak masak ke semua dia ambil air ni dah. Dia tahan 2 hari nasi tak basi. Dia nak buat sup ke apa semua dia ambil air ni dah. Dah tak pakai dah air biasa. Guna untuk tapis saja. Sebab mesin penapis air yang ada, dia hanya tapis sampah ataupun bakteria saja. Dia tidak tapis asid itu. Ini berbeza dengan yang ini. Kalau air yang berbau, contoh air gunung berapi, bau belerang, kita tapis, tak ada bau. Air yang keruh, kita jernihkan. Sebab kita guna penapis yang paling kecil di dunia yang setakat ini ada. Kita tapis sehingga 99.9999.
paling kecil di dunia. Sebab tu nanti awak boleh minum, awak boleh rasa air ini halus saja dan kita minumnya cepat meresap ke dalam badan. Kita tengok, siap okey. Siap, kita test balik air yang ini. Okey. Kita test balik air yang ini. Tengok. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tengok. Air ini sudah bertukar menjadi purple. Purple. Tengok purple. Kalau kita tengok di sini purple ini tahap pH 10. pH 10. pH 10. Zero IC. Dari 6 jadi 10. Jadi apa yang kita maksudkan di sini? Air yang kita duk minum yang bersifat asid ini, yang kita minum ini, badan kita kena bilas dengan alkali lah. Baru neutral. Baru neutral je tengok. Tengok. Baru neutral. Ini pentingnya. Kalau dulu semua orang jaga pemakanan untuk sihat, betul? Sekarang tukar. Jaga peminuman. Kerana apa jaga peminuman? 95% badan kita adalah air. Kalau tak percaya, kalau you berat badan 100 kilo, kita bakar semua sehingga jadi abu, pemeluapan air semua berlaku, tinggal 5 kilo saja. Badan kita dipenuhi dengan air. Ini penting. Jaga peminuman, bukan pemakanan. Pemakanan semua berasid. Jaga minuman. Jaga minuman. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya? Tengok, biasa. Kena bilas, tengok. Jadi bagaimana? Ini persoalan. Macam kakak dah umur berapa tahun, asyik lupa. Ambah asyik memanjang. Ambah asyik memanjang. Cuba hari ni. Okey. Boleh minum. Kita tengok. Boleh minum. Anda boleh rasa. Sebelum bagi awak minum, dia saya minum dulu. Nanti berlaku apa-apa pula susah. Hai Hanif, minum dulu. Bilah, boleh bilah lagi. Ambil akak main, jom minum. You dapat rasa tau. Halus saja air dia. Sebab kita guna penapis yang paling kecil. Yang paling kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa sangat halus. Dia meresap seluruh dalam badan. Cuba you mengamati sekejap bila minum. Rasa dia cepat meresap. Dia cepat meresap ke dalam. Kalau you duduk tenang-tenang, you minum sorang-sorang kan, you mengamati sampai ke kaki rasa. Dapat rasa tau. Tak sama. Dia halus saja. Ini beza. Okey. Kita guna penapis air alkali ini, kita tak perlu masuk lagi dah air. Terus minum saja. Terus minum saja. Terus minum. Tak kira kalau bukan dari penapis pun tak apa, dari air pahit ke apa, tak kisah. Tak kisah. Kita dah tapis semua. Ini kehebatan dia. Ini buatan yang pertama. Dan kita adalah pengeluar ini yang pertama kerana kilang di Korea itu bagi khas untuk company kita saja. Ini adalah produk yang portable sebegini yang pertama di dunia. Pertama di dunia. You kena ingat, tak ada lagi. Tak ada lagi. You boleh check lah Google ke mana, tak ada lagi. Kalau ada, itu timbul di Google tau. Ada yang jenis besar-besar paling kurang 5,600 satu. Tapi tak boleh bawa ke mana-mana. Duduk diam di dapur sana. Okey, beres. Sekian, terima kasih. Simpel saja. Kalau kita bantu buat kopi boleh. Tapi nak cakap dengan awak, dia alkali ini dia kena minum sebelum. Kalau you tengok ini yang tahap 10. Betul? Bila you buat ni tahap 10. Kalau you masak mendidih saja jadi 7 neutral. Dia hilang, alkali hilang dalam suhu yang panas. Sebab tu sayur yang bagus tak boleh masak. Masak hilang. Sebab tu ramai orang kuat, saya suka sayur. Tetapi kena cancel juga. Kenapa? Dia makan sayur yang dimasak. Ini rugi. Ini susah dah dapat alkali ni. Alkali daripada air yang original adalah alkali daripada galian.
galian di dalam bumi. Dia kena korek 100 meter untuk sejuk air dalam bumi. Itu air galian yang ada alkali. Kalau di Malaysia, contoh air spritzer, air kangen, mesin kangen, apa itu mesin dia 25,000. Mesin dia 25,000 pula, mahal. Air Avian dari luar negara. Dan air alkali yang normal yang kita boleh jumpa ialah di Timur Tengah. Air yang dikorek di tengah-tengah padang pasir. Itu alkali dia kuat. Alkali dia kuat dan tengah-tengah padang pasir tu. Okey, sebab tu air Zam-Zam tu bersifat alkali. You boleh test air Zam-Zam. Air Zam-Zam bersifat alkali. Makanan yang paling berasid ialah daging kambing. Tapi kita tengok orang Arab makan kambing seekor 4 orang je. Kan? Patut dia lah kena gout. Tapi kenapa tidak dineutralkan dengan air alkali? Air Zam-Zam air alkali, air yang diboring di padang pasir dia tu untuk diminum pun air yang bersifat alkali. Boleh cek. Ini kita dekat sini semua benda minum air asid plak. Itu jadi masalah. Tidak, boleh minum semua. Boleh. Saya tadi makan dulu. Saya semenjak saya minum dia tengok perut dah habis dah. Kejap aja. Kalau hari tu naik bukit tu 10 kali naik turun tu tak apa pernah masuk. Ini beza.